Negeri Selangor tidak lagi berkenan ada penternakan babi. Ini titah rasmi Sultan Selangor. Apa sebenarnya yang berlaku? Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, melalui Setiausaha Sulit Baginda, menegaskan Baginda tidak berkenan sebarang penternakan babi, sama ada berskala besar atau kecil, dijalankan di mana-mana daerah di Selangor. Keputusan ini bukan dibuat tanpa sebab. Antara kebimbangan utama ialah risiko pencemaran alam sekitar dan bau busuk yang menjejaskan kualiti hidup masyarakat. Najis ternakan babi berpotensi mencemarkan sungai dan kawasan tadahan air. Ini sangat kritikal kerana sumber air ini digunakan oleh jutaan penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Walaupun teknologi moden boleh mengurangkan risiko pencemaran, kos operasinya terlalu tinggi dan dianggap tidak berbaloi untuk dilaksanakan. Selangor merupakan negeri bernilai hartanah tinggi dan mempunyai keterbatasan tanah. Sultan berpendapat tanah negeri lebih sesuai digunakan untuk pembangunan lain yang lebih memberi manfaat. Bagi memastikan keperluan masyarakat bukan Islam terus dipenuhi, Sultan mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan lesen import daging babi. Sultan menegaskan isu ini perlu dihormati demi menjaga keharmonian masyarakat serta kesejahteraan alam sekitar negeri. Keputusan ini dibuat demi melindungi alam sekitar, sumber air, keselesaan rakyat dan perancangan guna tanah negeri Selangor.